Usaha Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia mempercepatkan rawatan mata juling memberi harapan baru pesakit termasuk kanak-kanak. Itu antara pengisian menarik dari Kelantan. Laporannya bersama Muhammad Azidi Abdullah. Silakan. Baik, terima kasih. Mata juling bukan sekadar masalah penampilan, malah boleh menjejaskan penglihatan, pembelajaran dan keyakinan diri kanak-kanak. Kesedaran itu mendorong 25 pesakit menjalani pembedahan menerusi Second USM Strabismus Surgery Carnival anjuran Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia. Majidah Ismail ada laporannya. Antara pesakit ialah Nur Syahidah Muhammad Lazim, 8 tahun, yang mula mengalami masalah tumpuan dalam pembelajaran akibat keadaan matanya. Ya kedua, ketika tu masuk kecil lagi. Lepas tu duduk ules kat hospital tu. Saya tak tahulah kata ya mata dia juling. Masa tahu saya sekolah lagi. Ya mata dia pelajaran dia tu dia tak fokus lah. Lepas tu ni saya buat operate ni. Menurut pakar mata kanak-kanak dan rawatan mata juling HPUSM, Profesor Dr. Syatriah Ismail, mata juling yang tidak dirawat awal boleh menyebabkan penglihatan sebelah mata menjadi lemah. Bila kita tak rawat, contohnya, kanak-kanak ni akan membesar, menjadi remaja, menjadi orang dewasa dengan rasa malu, rasa kurang keyakinan diri untuk berdepan dengan orang ramai di alam pekerjaan, mencari jodoh dan sebagainya. Itu adalah mesej yang kita ingin sampaikan kepada semua rakyat Malaysia. Rawatan mata juling ada disediakan di hospital yang mempunyai kepakaran pediatrik, oftalmologi ataupun pakar mata kanak-kanak dan rawatan mata juling. Justru karnival selama 5 hari itu diadakan bagi mempercepatkan rawatan kepada pesakit yang memerlukan pembedahan. Rasa okey lah juga, nak nampak juga mata tak lagi dah mata. Saya tak sabar juga nak jumpa saya pergi kat sekolah apa ni. Masa di sekolah saya ada lah member dia duk kata dia juling kata gini, jadi kita terasa jadi apabila benda ni di itu doktor suruh buat temujanji di hospital, tiba-tiba boleh surat untuk nak operate. Bersyukurlah benda ni dah selesai dah dengan orang operate dia ke begitu ni. Saya rasa bersyukurlah. Majidah Ismail, RTM. Felda Kemahang 3 Tanah Merah mula menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dengan kibaran jalur gemilang di sekitar kawasan rancangan. Kemeriahan itu lebih bermakna selepas Felda Kemahang 3 dinobatkan sebagai juara Anugerah Kecemerlangan Rancangan Felda 2026. Nur Amirah Saipuddin ada laporannya. Kejayaan itu meningkatkan semangat penduduk untuk menyambut Bulan Kebangsaan. Selepas memenangi Anugerah Kecemerlangan Rancangan FEDA 2026, memang semangat komuniti FEDA Kemahang 3 memang membuak-buak dan tinggi dengan kita ditunjukkan dengan semangat pemasangan bendera bermula daripada bulan 7 lagi. Walaupun belum masuk lagi bulan kemerdekaan bulan 8, tetapi semangat dia orang ni dah mula awal lah. Dan juga dari segi kebersatuan komuniti memang amat saya kagumlah di FEDA Kemahang 3. Siapa saya bulan kemerdekaan ini banyak program saya akan aturkan seperti baik-baiklah di FEDA ni, di Kelantan kita ni banyak program macam di Kibarak. Saya akan buat beda puteri silat macam silat tu saya akan buat lah banyak program. Jadi saya akan buat baru ni saya akan buat mini expo dah di Kemahang ni. Aktiviti sungguh rakyat FEDA Kemahang 3 ni gembira lah sebab kita dapat 1 juta kan. Dalam kemeriahan itu, komuniti Felda Kemahang 3 bertekad memastikan semangat cintakan negara terus diwarisi generasi akan datang. Saya mengharapkan semua generasi muda janganlah abaikan semangat patriotik kita ni. Semoga ia teruskan itulah semangat kemerdekaan ni. Melangkah masuk ke Bulan Kebangsaan, penduduk di Felda Kemahang 3 terus menyemarakkan semangat patriotisme walaupun berada di kawasan luar bandar. Ini jelas menunjukkan bahawa penduduk di sini masih lagi menghargai perjuangan mereka terdahulu dalam mempertahankan tanah air tercinta.
Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Amira Saifuddin, RTM. Lebih 2,000 masyarakat orang asli di Pos Hau dan Pos Balar turut menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 menerusi program Be Edis Ma Kampung, dan program itu diisi dengan pelbagai aktiviti termasuk kaunter perkhidmatan, agensi kerajaan, penyampaian bakul makanan, sukaneka dan nyanyian lagu patriotik. Program Beradis Ma Kampung inilah program kita masuk ke kampung, bertemu dengan masyarakat orang asli dan juga pimpinan-pimpinan masyarakat orang asli. Daripada program ini kita dapat mengetahuilah apa keperluan lagi masyarakat orang asli untuk diangkat kepada pihak yang berwajib. Di mana ini baru program pertama, Hau dan Bala. Lepas pada ini kita akan ke Bihai Belatim. Kemudian kita akan pos yang accessible, iaitu di Pos Belau, Beruk, Tuil dan juga Kuala Betis. Walaupun berdepan keadaan jalan yang rosak dan mencabar, peserta tetap bersemangat menyantuni masyarakat di pedalaman. Penerimaan sambutan kemerdekaan, khususnya dari segi penerimaan bendera Malaysia sendiri, pada orang asli beliau faham apa itu erti kemerdekaan. Saya pertama kali sampai di Kampung Redik dan dalam kawasan orang asli, kita ni disambut seperti orang yang luar biasa oleh orang asli. Kalau boleh, pendekatan sebegini perlu dilakukan setiap tahunlah. Bersempena dengan 69 negara kita merdeka, saya bagi komuniti orang asli Temia Pos Hau ni memang amat-amat menantikan kehadiran 31 Ogos nanti, dan kita akan semarakkan semangat kemerdekaan itu dengan pemasangan bendera-bendera yang telah dibekalkan oleh YB Datuk lah. Sekian dari Kelantan, saya Muhammad Azidi Abdullah, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Assalamualaikum. Terima kasih Azidi.